Ada satu persamaan antara Al-Qari'ah dengan Suratul Haqqah, yang mana ayat tentangnya berulang sebanyak 3 kali dalam tempoh yang terdekat, 3 ayat berturut-turut. Cuba tuan-tuan dan puan-puan bacakan. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Wa ma adraka Mal-Qari'ah. Sama juga dengan Al-Haqqah, Mal-Haqqah, Wa ma adraka Mal-Haqqah. Jadi mengapa perkataan Al-Qari'ah, perkataan Al-Haqqah diulang berkali-kali tuan-tuan sekalian? Maka kata Al-Qurtubi, kata Ibn Ashur, lima fi lafzil qari'ah min at-tahwil wa tarwi'. Kerana pada lafaz Al-Qari'ah tu terkandungnya unsur ketakutan dan ancaman. Allah Azza wa Jal mahu memberikan ancaman dan menimbulkan ketakutan dalam diri hamba-Nya, maka diulang banyak kali. Jadi macam kita ni lah, macam kita sebut perkataan yang sama berulang kali, hantu ada kat situ tu. Sebut hantu 2-3 kali, jadi takut juga kita untuk pergi ke sesuatu tempat itu. Okey. Ataupun ada orang bagi tahu, jangan hati-hati bila pergi ke sana kerana banyak kemalangan maut berlaku. Kat situ tu hari tu dah ada dah yang meninggal dunia. Jadi bila disebut beberapa kali, ia akan menimbulkan kegerunan dalam diri kita. Begitulah sewajarnya apabila Allah Azza wa Jal sebut Al-Qari'ah 3 kali dalam ayat terdekat, sama juga dengan Al-Haqqah, itu merupakan satu penegasan oleh Allah Azza wa Jal agar kita membuat persiapan menghadapi hari kiamat yang begitu menggerunkan itu.